So finally dah sampai U Design Hotel. Officially sampai almost pukul 4 pagi, 3.45 jalan kaki, 1.1 km, 16 minit jalan kaki, dan sampai sini. Nasib baik tak hujan. Smoke cocktail. Kalau kita ambil tu smoke chicken. Boleh lah. Okay. It's time to check in, guys. Nice. Dekat dengan 7E U Design Hotel. Tolak. So how to... Macam mana aku nak check in? Hello? 2, 1, 0. Wow. Wow. Amazing, guys. Damn. Menarik. Yalah, harga pun aku bayar untuk 2 malam 197. So let's do a little bit room tour. Tadi tidur lama sangat. Esok kena bangun awal pagi. Okay. Alright. Inilah dia. Katil. Bersih. Nice. Tak ada... Okay. Tak ada rambut, tak ada darah apa. Okay lah. Okay. Cawan. Bersih. Ni. Mana ni? Okay lah. Bersih lah. Tak ada air. Yang ni. Kosong. Tak ada air. Sebab aku dah beli air. Satu kekurangan. Tahu, mungkin sebab aku ambil bilik yang paling murah. Tak ada peti ais. So, inilah dia. Dia punya bilik mandi. Wah. Cantik. Bersih. Okey. Menarik. Nak mandi je lagi. Kita mandi-mandi dulu. Kan. Baloi lah kalau jalan kaki dia.